Mana kau, Bapak? Siapa inci bos Adudu ni tak penting. Hoi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kalian semua pada hari ini. InsyaAllah kita akan sama-sama akan unpack dan juga review setiap daripada pack Champion Rush, keluaran terbaru Monster. Sekarang kita akan review setiap gambar-gambar dekat pack Champion Rush. Okey, kita akan buka pack yang pertama dulu. Okey. 1/9. Tak. Korang, kalau tak nak kena hack dengan Adudu, boleh tak korang subscribe, like and share YouTube MLM Network sekarang? Dia kat sini lagi. Kita akan buat terbalik macam ni. Yang pertama, kuali. Kedua, operatif papa. Ketiga, Loflian. Keempat, lima. Dan yang terakhir kat special adalah Boboiboy Nova. Okay. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Bliss. Okay. Nyawa 280, attack 260. Pack yang kedua, Boboiboy Blizzard. Kita akan dapat ni. Kad yang pertama adalah kad Awesome Api. Yang kedua, Chimubot. Seterusnya, Mega Janitor. Okay. Seterusnya, Pak Pato. Pipi Zola. Juga kat special adalah Boboiboy Blizzard. Okay. Cantik dia punya design ice dia. Okay. 280 HP dan juga 260 attack. Okay. Pack yang ketiga, okay, macam biasa dapat ni. Rectanglian. Mekamato. Sambuaya kat sokongan. Dan kat special adalah wow, lain macam kali ni. Okay, special card dia adalah card awesome. Okay, seterusnya pack yang keempat, kacak. Okay, dapat bobo ais. Okay, awesome daun. Bobo bliss. Otoy, wah ada otoy kat sini Mega Rubika. Special adalah Kacas. Macam Syahruhan. Pilih satu kad sokongan dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Wow. Okay, seterusnya pack yang kelima. Okay, Boboiboy air. Yaya. Mama Zilla Monster. Wow. Olian. Mas Gardu. Pack yang kelima adalah Mega Mecha Concho. Uyo, cantik. 240 HP dan 200 attack.
Pack 6/9. Samurai. Boboiboy Sopeng. Oh. Boboiboy air. Okey, seterusnya. Boboiboy api. Mama Zilla, Operator Zilla. Dan cat special adalah Boboiboy dan Gopal. Effect. Okay. Ni dia. Cantik kat ni. Okay, next. Pack 7/9. Okay. Alright. Ini dia. Pertama, Yombi. Panglima Perapi. Papa Zola, Operatif Zola. Okay. Tokang, Final Form. Mas Mawais. Wow. Kad Awesome air. Wow. Cantik. Kad Awesome air tapi Boboiboy Blizzard. Wah, cantik. Okey. 8/9. Okay. Kubiko. Fang 3. Robot Mega Pak Pato. Seterusnya Kat Awesome Api. Seterusnya Yombi. Papa Zola Tactical Suit. Okay. Ni dia. Cantik kat dia. Follow. Okay, untuk yang terakhir, pack 9/9 untuk Champion Rise. Kacak. Boboiboy air. Oh, cantik. Ada paus. Seterusnya Panglima Yanari. Seterusnya Berlian. King Boxer Dragon. Dan yang terakhir adalah untuk pack 9/9 Champion Rise. Uyo, Boboiboy Rimba guys. Boboiboy Rimba versi Awesome. Okay, kat Awesome. Wow, cantik. Wow. Okay, untuk pack Champion Rise, Monster dah improvisekan kat Awesome. Okay, kat Awesome dia sangat-sangat cantik. Kali ni kat Awesome ada holo. Okay, design yang cantik dan menarik. Contohnya yang terbaru adalah Boboiboy Rimba. Okay, alright, ini dia kat special untuk pack 9/9 daripada Champion Rise. Okay. Okay guys, apa pendapat korang tentang pack Champion Rise? Yang mana satukah pilihan anda? Dan berikan komen dan pendapat anda di ruangan komen. Dan boleh like, share dan subscribe LM Network. Dan insyaAllah kita akan memberikan konten-konten menarik kepada anda. Alright, Assalamualaikum.